jujur saya rasa lah kan, kalau kita nak ambil gambar tu malam ni pun tidak sesuai macam biasa. Macam 3 minggu tu ni saya cakap dia tak sesuai. Sebab malam lighting tak cukup, lighting tak cukup, pencahayaan lighting sama lah. Lepas tu kalau kita buat ambil gambar, kalau contoh korang zoom in, korang akan nampak pixelated kat background saya ni. Kalau rambut saya ke, sebab sekarang ni gelap, background saya gelap tapi depan ni cerah lah kan. Tapi belakang ni mungkin cerah, tengoklah ISO telefon ni record macam ni. Lepas tu tapi tak apa, kita nak ambil gambar kat luar ni pun memang tu malam. Tak, kita boleh buat, kita boleh pergi ambil gambar kat dekat lampu jalan ke, guna lampu sendiri telefon ke, dari lighting lain ke, guna lampu rumah orang lain ke, ikutlah lampu tepi jalan ke kan, untuk mencerahi muka korang ke atau apa-apa. Tapi kalau korang nak ambil gambar lighting ke, ambil gambar tempat-tempat yang cantik yang ada lighting tu waktu malam, okey lah. Tapi kalau nak ambil gambar korang ni, fikirlah beberapa kali. Sebab result je akan lebih, result je tu tak cantik sangat lah. Gambar tu kalau korang tengok belakang ni akan dapat pixelated, gambar kabur, gambar macam itulah, tak boleh nak cakap apa, tapi macam tak cantik sangat lah gambar korang tu. Dan korang tak kisah, tak apa, tapi itulah, kalau korang nak ambil gambar ke apa ke kan, boleh je, video pun okey lah. Tapi korang tengoklah balik video semalam tu, macam mana quality of video dengan gambar. Tengoklah hasil dia tu. Saya tak boleh cerita banyak sangat, okey. Dengan biar awak ni tengok saya tengah terjun sudah. Okey, apa lagi? Contoh tempat gelap ke apa ke, korang ni kalau korang nak ambil gambar, korang ni tempat cerah lah, tempat yang ada lighting sikit untuk korang, untuk gambar korang nampak cantik dan muka korang okey, dan gambar korang pun okey, dan telefon korang tak perlu nak setting terang sangat biar nampak muka korang tu. Okey, biar sekurang-kurangnya ada lampu ke, ada lampu lah sekurang-kurangnya kan. Okey, ataupun korang boleh guna night mode ni pun korang perlukan lighting juga, macam saya guna semalam. Sepatutnya saya buat shoot night mode juga, tapi saya tak termasukkan video klip night mode tu sebab tak tahulah macam ni kan. Jadi tu je lah, korang pun boleh guna night mode, tapi night mode tu korang kena pegang lama sikit lah. Okay, tu je. Night mode pun okey, saya guna night mode dari Samsung ni, dia better sikit lah. Macam contoh korang nak ambil gambar, nanti saya tunjuklah result je. Saya tak nak cakap sekarang ni, minggu depan ke next minggu video lah saya akan tunjuk macam apa, saya akan cakap apa kelebihan night mode ni. Okey, dengan saya duduk kat pagarnya, dengan saya tak buka lampu, tak buka kipas, dengan biar awak dah hilang dah. Okey, itu je.